Okey. Kemudian korang kena make sure bila dah sampai-sampai tu, contoh abang hantar. So, kad ni kena ada 2 bundle. Contohlah, korang dah ambil kan? Korang dah ambil, ya, bawa turun. Okey, tinggallah berapa? 1 bundle kan? Bila dah 1 bundle, tukarkan kad ni menjadi 1. 2 ni masukkan balik. Okey. Kemudian tutuplah. Kan? Okey. Okey. Kemudian bawa ni ke tempat packing. Okey. Kira 1 bundle tak muat untuk isi semua dalam tray kan. So mesti korang akan ikat. Kemudian baki hasil ikatan tu simpan dalam kios. Okey. Jangan sesekali return balik dalam storage box tu, sebab storage box tu korang dah tukar menjadi 1 kan. Tak ada pun 1.5 dalam storage box tu. Okey. Okey. Okey, kemudian storage box yang sekarang, contohlah korang nak ambil lagi satu bundle. Okey. Okey, korang pun buka ni. Ambil. Ya, okey, tinggal berapa dalam storage box? Kosong. Bila dah kosong, settlekan nombor ni dulu. Make sure kad tu korang settlekan ni dulu, jangan terburu-buru. Kad yang DIY ni make sure berada di hadapan. So menandakan ianya sudah kosong. Okey. Lepas tu macam biasa, bundle yang kedua bawa kau pergi ke tempat packing. Bila dah settle tubuh dan tray, kemudian yang balance letak dalam kios. Kemudian ambil yang kios, letak dekat dalam tray. Okey. Okey, tapi terpulanglah pada hampa nak buat susunan macam mana. Macam ni. Nampak ni susunan dia. Kenapa dia cut macam tu? Sebab isinya kosong. Okey. So terpulanglah pada hampa macam belah kiri nak susun kosong, belah kanan nak susun ada isi 1, ada isi 2, macam mana. Tapi make sure nombor tu menghadap tempat packing. Janganlah menghadap Hanzo pula. Okey? Faham Okey, cuma untuk minggu ni last kita akan gunakan kotak ni. Kotak ni still ada berisi. Cuma kat ni tak pastilah kotak ni ada berapa. So last sekali kita akan, ini minggu terakhir lah kita akan guna ni. Selepas ni semua akan kita selaraskan guna kotak ni. Dan tolong tukar label tu baru packing. Tukar label baru packing. Tukar label baru packing. Okey?